Dalam anda nak mulakan bisnes telco Tuan Wow ni, anda kena tahu anda akan dibayar 3 bonus oleh Tuan Wow. Yang pertama, bonus fast track. Apabila anda memperkenalkan SIM kad Tuan Wow ni kepada orang lain, maka anda akan dibayar bonus sehingga RM50. Satu orang RM50. Bayangkan, dia bergantunglah SIM kad apa yang kita perkenalkan. Kalau Lite, kita dapat RM9, kalau Pro RM15 dan kalau Biz, RM50. Kedua, bonus top up. Apabila orang yang kita perkenalkan tu, mereka lakukan top up, maka anda akan dapat lagi bayaran. Komisen anda akan dibayar sehingga 26% daripada jumlah top up mereka. Mereka nak top up, boleh top up dekat mana-mana saja. Tak perlu top up dengan kita, tak perlu kacau kita bebas. Ketiga, bonus cashback. Jika anda sendiri top up, anda pun akan dapat duit juga. Cashback yang anda dapat sehingga 5%. Bayangkan, diri sendiri pun dapat, perkenalkan kepada orang dapat, orang yang kita perkenalkan top up pun kita dapat. Ini semua bonus dibayar oleh Tuan Wow. Dan